Assalamualaikum. So hari ni saya ke melawat kedai camping di Evolve Concept Mall dekat dengan arah Damansara. Kita pergi ke kedai The Camp. The Camp ni cawangan di Lembah Kelang. So kita tengok-tengoklah apa yang ada dekat kedai ni. Kita jalan-jalan pusing-pusing tengok apa-apa barang yang ada display. Boleh raba-raba, boleh pegang-pegang. Alright, jom kita tengok. Okey, ni kalau kat luar ni luar kedai. Dia pihak The Camp, dia ada display kemah angin. Siapa yang berminat nak beli kemah angin, dia ada display kat sini. Ini mas apa ke nama ni, lupalah namanya. Spark Block Series. Spark Block Series Block 05, Block 09, Block 10D. Ada maintain, center hall, side bedroom. Dia ada harga, ada diskaun ni, sekarang tengah ada diskaun ni. Limited offer ada diskaun. Ini kemah angin. Dia macam kudih, dia punya material cotton polyester ni kalau tak silap saya. Saiz dia besar. So kalau kata siapa nak beli bedroom je, boleh beli bedroom ni lah. Ini bedroom. Sekejap kita bagi besar sikit. Ni bedroom. Ni bedroom. Ini macam living room. Belakang tu ada main tent lah. So dia memang fully enclosed. Dia bedroom tu besar, boleh masuk tilam queen. Memang sesuai lah. Sebelah dia ni ada, ini emas juga. Kita tengok, ini emas Spark Etten emas 08. Ini dia punya ni lah, semua ada diskaun sekarang. Ni dia kecil sikit. Ni emas 08 ni dia dalam 8 meter persegi. Kalau yang emas 08, dia pun ada dua. Dia ada main bedroom dengan living room lah. Tengok dalam tak nampak sangat lah, gelap. Tapi yang ni dia, kalau tak silap saya ni, yang emas 08 ni dia bukan standalone. Dia punya living room ni bukan standalone. Dia macam yang ni, dia boleh standalone sebab dia living room dia memang ada tiang sendiri, so dia tak melekat, dia boleh berdiri sendiri lah. Kalau yang emas 08 ni dia kena maintain, sandar kat maintain. Kat sebelah ni ada kemah Black Dog, kemah angin Black Dog anjing hitam. Black Dog Mount Heaven WS066. Dia 150 di Oxford. Kita bagi 150 di Oxford. 260 kali 230 kali 180. Ini kecil, kemah dia kecil ni. So boleh untuk berdua boleh lah. Kemah dia kecil je, tak tinggi. Dan 180 di tengah-tengah tu rasa. Tapi memang rendah lah. Tapi boleh lah, siapa nak cuba kemah angin, nak dengan untuk berdua, boleh berdua. Ni emas 08, ini yang maintain dia, maintain emas 08. Dia punya ni kemah utama. Dia dalam keluasan dia dalam lebih kurang 8 meter persegi. Material, kalau tak silap saya, dia punya material quarter pressure juga. Ini yang tadi tu lah. Ini bedroom, maintain untuk emas yang besar ni. Dia memang tinggi. Shoulder line dia tinggi. Dia punya shoulder line memang tinggi. So kita masuk jalan-jalan tengok kat dalam apa ada lagi. Ni ada Nature Height punya dome. So ini ada ni ada display. Saya tunjuk siapa nak
berminat dengan single person punya tent, SWS Solar Wire Studio. Ni ada display dia lah, ada hitam, ada warna kuning, ini warna kakis. Ada display kat sini. Lepas tu siapa minat kopi, ni ada Clayton Portable Espresso Maker Set, untuk buat kopi. Siapa nak kopi, ni siapa nak cari aircon pun ada kat sini, ada jual. EcoFlow punya. Yang ni sebelah ni EcoFlow Nature Hike X EcoFlow aircon, 189 tu. Untuk apa ni, untuk ruang ni kalau pakai mah ni dalam 5 ke 8 meter jarak dia. Kalau ni 1200, ni demo unit, 2500 BTU 3 watt. Ini 4100 BTU. Itu berapa? 1200 watt. Salah baca lah. Okey. Ini aircon. Pun ada, siapa nak kayu pun ada. Ni ada meja. Ada display. So siapa nak datang-datang nak gaba-gaba barang, bolehlah datang sini tengok. Cuba try test material. Ni ada display untuk meja, IGT apa semua ada. Kerusi. Ni pun ada ni. Barang Nature Hike. Ini untuk bakar-bakar ni. Untuk bakar-bakar. Siapa suka bakar-bakar, UC Desktop Small Solid Fuel Tray 129. Ini semua dapur. Ada dapur Nature Hike, ada apa, macam-macam jenis. Tu kuali. So ini bahagian memasak, bahagian barang dapur. So siapa yang tak pernah datang boleh datang sinilah, dekat The Camp, apa namanya, kawasan The Camp ni. Nanti saya letak dia punya alamat dekat ruang description. Ini siapa cari water jug apa semua ada. Ini semua barang-barang untuk aksesori memasak. Ni lampu, tong gas semua ada. Ni barang-barang SWS. Ini IGT, set IGT Black Dog. Set IGT Black Dog, set IGT SWS. Yang ni pun IGT SWS. Cantik warna hijau, mantap ni. Cantik warna dia, army green. Siapa minat army green, mantap. Ni colour. Lepas tu ada bangku sekali. Tapi army green memang cantik. Siapa minat army green. Kalau siapa minat hitam, ada tu lah, hitam. Saya minat army green. So kita jalan. Ni barang-barang baru sampai stok. Ini apa barang ini untuk kita tengok sini. Ini barang-barang aksesori dapur ni. Pinggan, piring. Ni tu buat unggun api. Lepas tu boleh letak periuk kat atas. Ni cerik-cerik, ini semua barang-barang memasak. Ini semua barang-barang kitchen accessory. Ni kursi. Ni IGT Nature Hike, ni tempat barbecue. Meja pun ada. Ni pole. Siapa nak cari hiking pun ada. Walking pole untuk hiking. Ni bangku apa ni, kursi angin, CNC outdoor.
18% indoor, 82% outdoor. Kursi. Ini barang buat kopi. Siapa ni nak cari topi kat sini. Ni kopi. Dia kat sini dia pihak the camp dia susun kita masuk dari awal tadi. Kita jumpa barang aksesori dapur dulu dari selalu. Sebelah belakang ni termos, tong. Ini macam tong. Ni ada tong cool box. Semua ada kat sini kat belakang ni. So mana siapa-siapa yang berminat nak datang, nak tengok barang, nak raba-raba, cuba pegang apa semua, boleh datang sini Sleeping bag pun ada. Ni cold board nature height pun ada. Nak cold board besar, nak cold board kecil semua ada. Boleh datang. Macam ni. Besar ni. Nature height. Cooler box. Dia boleh lock. Kat atas. Itu bag. Belakang ni. Ni belakang ni semua ada. Ini ada meja. Kerusi. Ni camping cot. Ni ada camping cot. Siapa pun nak cari camping cot boleh datang test. Ini kursi tidur ke apa ni? Macam kursi ni. Tactical system Shantrip. Apa ni? Mulai macam kursi dia. Shantrip punya kursi ni. Belakang tu ada kemah SWS. Stok banyak baru sampai. Siapa nak cari kemah, barang-barang kemah, kursi. Ni pun kosong. Ini Mars 808 yang warna celuring. Mantap. Ni kursi-kursi yang ada dekat sini. Semua kata apa, boleh datang, boleh tengok, boleh rasa-rasa lah. Pegang material. Kita kalau nak beli, kita kalau boleh kita rasa material. Nak tahu dia punya quality material tu okey ke tak. Kita datang sendiri ke kedai, kita tengok, kita pegang, kita rasa. Ini SWS. Dia ada extension lah SWS ni. SoloWise Studio ni. Mantap. Dia boleh jadi tarik kedua. Ini kalau siapa nak pergi camping single ataupun yang duduk Semenanjung nak pergi camping yang luar daripada Semenanjung, nak pergi camping dekat Sabah ke Sarawak ke, bolehlah beli kemah ni. Memang sesuai, senang bawa, tak ada berat-berat. Ini semua kemah angin ni. Rasa ni Mars 08. Wagon pun ada. Aksesori macam-macam boleh datang. Ini Vidalido. Kita boleh datang, kita rasa. Ini tak pasti ni dome. Shelter. Ni shelter polyester. Shantrip quick opening tab. Ini auto. Ini auto dome shelter auto. Siapa suka nak cari shelter, ni. Cantik juga Army Green. Bangku pun ada jual. Tu apa, yang tergantung tidur pun boleh. Pun ada. Tilam pun ada. Ini aksesori. Lampu. Macam lampu ada. Torchlight. Ini semua bag. Ini lighter. Ini yang menatang lampu. Siapa suka lampu-lampu, ni apa ni, Works MRR Works. Pun ada jual kat sini, jual kat The Camp.
Oh, ni minyak tanah ni yang dicari-cari. Oh, mantap ni. Aroma benar. Ni berapa? Ni siapa minat apa wangi-wangi? Aroma benar RM69. Ini sekejap. Ada mak? Tak nampak. Tak. Well, mini benar incense firewood. Ini RM69 kecil. Siapa nak ambil bakar-bakar, tapi ni lah, ni best ni. Besar ni. Siapa minat. Ni tong air. So, ni semua ada, semua aksesori, macam-macam aksesori adalah kat sini. Bolehlah datang. Boleh datang kat sini, tengok-tengok, pilih sendiri, cari sendiri, raba-raba sendiri. Ini CNC Air Houses. So, siapa nak datang, boleh rasa-rasa. Tu kami soon akan buka hari ni. Barang baru. So, tak ada display next time. Tu kursi baru CNC. Oh, ni sama brand ni? CNC. Lampu black dog. Siapa suka anjing hitam boleh beli anjing hitam. So, siapa-siapa yang ada berdekatan kat Lembah Kelang boleh turun kat sini. Apa nama tempat ni, Kak? Apa mall apa? Alah, lupa nama mall. Evolve Concept Mall. Dia dekat dengan Era Damansara, dekat dengan office HQ Prasarana. Dekat-dekat. So, siapa yang ada berdekatan, ada Lembah Kelang, bolehlah turun kat sini. The Camp. Kalau rasa The Camp sebelum ni jauh, kat Ipoh, kat KL dah ada. So, korang, siapa-siapa kampus bolehlah datang jenguk-jenguk kat sini. Barang banyak. Sampel banyak. Boleh rasa-rasa, boleh apa? Boleh pegang-pegang boleh pegang. Kalau nak suka nak tengok kemah, kita boleh pegang kemah. Rasa material, itu yang terbaik. Dan baru kita pilih macam kursi apa semua. Alright. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.